Apa bestnya tentang jersey Timnas Indonesia? Bagi aku, Timnas Indonesia telah pun lancarkan jersey home dan juga away untuk goalkeeper diorang. So, jom kita review. Jersey berwarna kuning hitam ni adalah jersey goalkeeper home untuk Timnas Indonesia. Benda yang best tentang jersey ni adalah combination warna hitam dan juga kuning. Seterusnya, design yang dikeluarkan oleh S-Pro ni memang cantik. Tapi tengok jersey ni lama-lama kan, macam saya pernah tengok lah jersey ni. Tapi dekat mana patutlah jersey Soleh Soccer. Habislah Timnas Indonesia, goalkeeper diorang akan perform gila-gila. Fan Indonesia, relax, jangan marah. Sebenarnya jersey ni diinspirasikan oleh jersey retro Timnas Indonesia sebelum-sebelum ni. So mereka ambil design tu, mereka upgrade sikit, keluarlah jersey ni. And jersey baru ni nampak lebih cantik. Rating untuk jersey ni memang power, iaitu 4 bintang. Jersey berwarna hitam gold ni adalah jersey away untuk goalkeeper Timnas Indonesia. Kalau aku tengok jersey ni kan, jersey ni nampak macam t-shirt polo biasa saja. Tetapi yang membuatkan jersey ni nampak cantik adalah design dekat bahagian collar dan juga lengan dia nampak cantik. Tapi rating yang saya boleh bagi untuk jersey ni hanyalah 3.5 bintang. Bagi korang jersey mana yang cantik and apa rating yang korang bagi? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.